kembali sambung sirah kita yang nanti tadi. InsyaAllah kita mulakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Haji Zul dan juga dengan Azlan Omar. Sama Ustaz. Untuk muslimin muslimat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Apapun, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Segala puji bagi Allah lah. Apa yang kita dapat, apa yang kita tak dapat, itu semua milik Allah belaka. Jadi pada pagi ni kita nak sambung sejarah kita yang 4 hari yang kita terlepas. Cerita kita selepas kalau muslimin muslimat, dan saya rasa sudah tentu muslimin muslimat para pendengar semua masih ingat, kita masih lagi cerita tentang penganiayaan ataupun tribulasi, kezaliman yang terpaksa dihadapi oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, golongan awal yang menjadi pendukung, menjadi penyokong, pembantu mereka yang mempunyai ketegasan membawa iman dan Islam. Bayangkanlah pada waktu itu Azlan, Nabi SAW yang bercakap dengan mereka, menjanjikan pelbagai janji kemenangan dunia dan akhirat, kemenangan dunia dan akhirat. Tapi cuba bayangkan pada waktu itu semasa para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in disiksa oleh Abu Jahal, disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Masa sedang disiksa tersebut, Nabi sendiri ada, tapi Nabi tak boleh nak buat apa-apa. Cuba kita bayangkan, kalau logiknya, kalau berlaku pada kita agaknya pada waktu itu, bagaimana keadaan iman kita? Pasal kalau ikut Nabi ni ada sifat dia, ada sifat 4 sifat yang dipanggil sifat wajib kepada Rasulullah. Banyak lagi sifat-sifat ini, sifat asal. Itulah kita belajar, itulah sifat siddiq, sifat amanah, kemudian fatanah, kemudian yang keempat tabligh. Yang ini kita belajar siddiq, iaitulah sentiasa bercakap benar, sentiasa menerima yang benar, lalu dia menyampaikan yang benar. Itu siddiq. Kemudian yang kedua kita kata amanah. Amanah ni jujur. Kalau orang kata kalau dapat dari Allah Subhanahu Wa Taala, banyak itulah yang sampai. Tak ada yang kurang sikit pun yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada tambah pun pula. Kemudian yang disebut sebagai fatanah. Fatanah ni cerdik. Cerdik, orang kata memang tahap kecerdikan Nabi itu luar biasa, sehingga kan Nabi boleh menyesuaikan kalau dalam perkara-perkara yang Allah tidak turunkan perintah secara langsung, pada waktu itu Nabi akan mampu untuk mempersesuaikan dakwah Nabi dengan tuntutan masa dan juga tuntutan keadaan dan tempat pada waktu itu. Nabi SAW, pasal Nabi cerdik sangat. Kemudian yang disebut tadi, yang keempat, iaitulah tabligh. Nabi mesti menyampaikan. Nabi tak ada sembunyikan apa-apa. Jadi cuba bayangkan Nabi SAW tengok yang kita dah ceritakan, yang berlaku kepada keluarga Yasir. Disebut sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Wahai keluarga Yasir, kamu kena bersabar. Itu je jalan yang boleh. Dan itulah jalan, janji Allah untuk kamu adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cuba kita bayangkan masa tu, kemudian Nabi pun menceritakan yang berpegang dengan Islam, dengan kebenaran ni, kalau dia tak menang ini pun dia akan menang. Jadi betapa sabarnya para sahabat menunggu nak menang. Ada yang tak sempat tengok kemenangan, macam Yasir dengan Sumayyah tu, suami isteri, bapa kepada Ammar kan. Kita dah sebut cerita mereka. Termasuk pada pagi ni cerita seorang sahabat yang cukup terkenal kepada kita, iaitulah juru azan Nabi SAW yang bernama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah al-Jumhi, atau sekarang ni nama beliau Bilal itu dijadikan sebagai satu profession, berkatnya nama beliau tu. Sehingga kan
di seluruh dunia kalau orang itu disebut sebagai muazzin ataupun tukang azan, biasanya dia akan disebut sebagai Bilal. Padahal Bilal ni asalnya dia bukan jawatan. Bilal ni nama. Tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala Allah sendiri mengenang jasa. Allah sendiri menghargai jasa. Menghargai jasa Bilal yang berkorban untuk kepentingan agama Islam dan keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Rabah, bayangkan Bilal bin Rabah ni dia adalah hamba sebenarnya. Dia seorang hamba yang dimiliki oleh tuan dia nama dia Umayyah bin Khalaf. Kita dah sebut beberapa kali nama Umayyah bin Khalaf ni. Antara orang jahiliah, antara pembesar jahiliah yang cukup zalim pada waktu itu. Dia disebabkan perangai Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf inilah yang menjadi pelopor kepada kezaliman para tuan-tuan kepada para hamba. Bila pembesar-pembesar Mekah pada waktu itu melihat bagaimana Umayyah bin Khalaf ini menyiksa para hamba dia, maka para pembesar yang lain pun terikut-ikut perbuatan kerana mereka melihat Nabi SAW tak mampu apa-apa. Cuma Nabi sendiri mereka tidak mampu untuk kacau Nabi. Pasal kita tahu masyarakat jahiliah ni mereka ada dipanggil asabiyah. Perkataan yang mudah yang saya sebut, perkataan asabiyah, iaitulah golongan mempertahankan ada rasa kecemburuan atas sifat keturunan dan perkauman. Jadi pada waktu itu mereka tak berani nak sentuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak aniaya Nabi, pasal mereka bimbang kalau mereka sentuh Nabi nanti ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bangkit untuk berperang, berkelahi sesama mereka. Jadi mereka takut benda ni. Jadi kalau mereka aniaya, misal kata yang kita dah sebut Yasir baru ni, yang lepas. Yasir ni dia bukan asal orang Mekah, dia orang dari Yaman. Maknanya dia tidak ada kaum keluarga yang kuat, tak ada kelompok yang kuat di bumi Mekah untuk mempertahankan Yasir. Sebab itu mereka menganiaya Yasir. Kemudian begitu juga dengan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni golongan hamba, golongan yang tidak mempunyai ahli keluarga yang kuat untuk mempertahankan. Jadi mereka pun menganiaya ataupun menyiksa Bilal. Diceritakan bagaimana bila mereka nak menyiksakan, bila mereka seksa Bilal bin Rabah, diceritakan bila mereka rotan ataupun dengan cambuk, dengan cemeti tu, dengan tali ekor pari yang mereka bedal Bilal bin Rabah. Sekali-sekali bila acap kali mereka bedal Bilal bin Rabah tu sampai pengsan. Sekali bila kena, cuba bayangkan Haji Zul. Saya teringat juga masa saya kecil-kecil dulu, bila degil sangat tu kena tali pinggang baru. Bila dah degil sangat begini, tak adalah sampai isap okok. Alhamdulillah, degil-degil saya pun masa zaman dulu tak adalah orang kata sampai isap okok. Jadi yang penting bila dah degil sangat, orang kata ayah balik rumah, ayah kata kamu pergi ambil tali pinggang tu sangkut kat pintu, pergi ambil. Pergi ambil, ayah suruh ambil, padahal tali pinggang tu nak bedal kita, tak berani nak lari, kena bedal lah tu pun jalur-jalur orang kata atas belakang tu. Taklah sampai berasa nak pingsan, tapi kita tahu benda tu sakit. Cuba bayangkan yang dibedal, yang dipukul tu sampai pingsan. Bilal bin Rabah. Bila pingsan mereka tinggalkan begitu, dah lah mereka bedal ataupun mereka pukul tu di padang pasir, di tempat yang cukup panas. Bila dah berdarah belakang Bilal bin Rabah ni, bukan belakang dia pukul tak kira tempat. Jadi kalau bahagian muka tu terpaksa Bilal bin Rabah orang kata selindung sikit kan dengan tangan kadar yang mampu.
bila dalam keadaan begitu, orang kata bila dalam keadaan darah apa, mereka angkat pula tubuh Bilal yang dalam keadaan tak sedar, dalam keadaan pengsan tersebut. Mereka letakkan, mereka cari kat mana kawasan berbatu yang panas, mereka akan letak Bilal atas tu. Cuba bayangkan dalam keadaan tubuh yang sudah luka, kulit yang sudah dah cari kan. Jadi mereka letak pula di atas batu yang panas. Kemudian bila tak cukup, mereka tengok pada waktu itu, mereka ambil pula batu besar, mereka usung 2-3 orang, mereka angkat, mereka letak perlahan-lahan atas Bilal. Pasal mereka niat bukan untuk mati dengan Bilal. Mereka bukan niat untuk bunuh. Pasal mereka tujuan dia adalah untuk menimbulkan ketakutan kepada masyarakat Mekah, supaya mereka ini tidak ada siapa yang berani lagi lepas tu untuk beriman ataupun mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tujuan dia. Memang mereka bukan nak bunuh. Hak awal tu Sumayyah dengan Yasir tu memang mereka betul-betul tahap untuk membunuh. Jadi bila mereka letak di tengah di atas dada Bilal, kemudian mereka datang pula 4 orang, mereka tarik kaki sebelah, yang ni kaki sebelah, kemudian tangan mereka tarik macam kita tengok filem-filem cerita Rom, cerita Parsi yang dibuat, digambarkan dalam filem-filem yang kita tengok dalam TV kita. Mereka tarik, cuba renggangkan saja nak tambah seksa. Tapi bila mereka dah buat begitu belaka, mereka pun datang kat Bilal. Mereka datang kat Bilal. Mereka datang bukan mereka marah. Mereka datang tu mereka cuba memujuk. Mereka kata, Bilal, kamu tahu sebenarnya, dia kata, kami bukan nak buat sangat benda ni. Dia kata, kami tak nak buat pun benda ni. Tapi kami buat ni pasal kamu telah jadi kafir, dia kata. Istilah dia. Kamu ni telah meninggalkan, murtad dari agama nenek moyang kami. Kamu ikut Muhammad. Kalaulah kamu sebut balik benda-benda baik tentang Tuhan-Tuhan kami. Pasal mereka bila dengar Islam kata Tuhan-Tuhan mereka ni palsu, mereka marah lah. Jadi bila mereka sebut begitu, Bilal jawab. Bilal kata mudah je. Bila kata, lidah aku tak tergamak nak sebut, nak memuji Tuhan-Tuhan tersebut. Jadi kadar tu yang sempat kita sebut pagi ni, insyaAllah kita cuti pula dengan kadar kita. Lepas tu kita akan sambung balik kita bilang. Terima kasih banyak Ustaz ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara, sekadar itu untuk perkongsian mudah masyarakat Zakah.